Assalamualaikum, I'm Johor Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kita pada kali ni, Ira hanya bersorangan ya hari ni. Hari ni Ira akan main game Survive Survive in a mega store, macam tu, mega store. Lebih kurang lah, Ira tak ingat pula tajuk dia panjang sangat. Okay, so kalau korang nak tengok Ira main game ni macam mana, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so tanpa buang masa, let's go. Blue was just stocking again in 3 days. Apa ni? So kita kena masuk sini ke? Okay, lepas tu buat apa beli? Ambil torchlight ni. Macam nak ambil? Tepi lah, ya Allah. Orang nak ambil ni. Go away, tu. Biar aku tak boleh ambil ni. Kan jauh sikit. Macam mana nak equip ni? Okay, sekarang ni macam mana nak equip? Tadi dah boleh dah. Sabar. Baru boleh. Okay, let's go. Ni dah air ni. Air tak boleh ambil lah. Okay, tak apa. Kita pergi dekat ni apa ni? Pick up. Kita kena buat apa sebenarnya? Survive dalam store ni je lah kan? And then what? Biar sini dulu. Ni apa? Duit. Tak lah, tak ada. Kita jalan-jalan dulu. Ni apa? What is this? Apa ni? Oh, torchlight juga. Okay, tak apa. Teruskan perjalanan. Oh, ada burger. Mantap, kita lapar nanti kita ambil ni. Ni air. Air ni tak boleh ambil ke? Okay. Yay. Macam nak? Oh, apa yang complicated sangat nak lalu tepi tu? Ya Allah, Ira ni pun. Okay, jap. Wih. Okay, kita ada. Kenapa semua barang ni boleh pick up? Kita kena survive bermalam kat sini ke macam mana? Okay, sabar jap. Ni tisu. Ni dah apa ni? Ammo. Mak ai, ada pistol mat. Mana kita cari? Wih, dah gelap. Suasana dia sangat menyeramkan ya. Kat situ dah apa tu? Warna purple tu. Jap. Janganlah di drop. Aku memerlukan itu. Okay, jap. Pekerja. Shi, dia nampak. Okay. So kita tak boleh dekat dengan Ira. Nak survive macam mana ni? Macam mana nak duduk atas tu? Hey, ada pula. You are hungry. Wait. Makan. Okay, laju. Minum. Energy drop. Wait. Wah, tidak. Tak nak. Ramainya apa ni? Lajulah. Buka lampu. Macam mana? Ya Allah. Revive will make it. Tak ada make it.
Doktor ni. Okay, dah pagi. Oh my god, revive Sekejap ya awak ya. Sabar. Kita mencari. Ini apa? Ni apa sebenarnya? Medkit ke? Mari kita try. Oh, bukan. Ada 4 orang weh nyawa. Oh, kita kena cepat revive diorang. Kalau tak nanti diorang gone. Kita memerlukan ini. Burger. Let me have that burger. I want that burger. Okay. Makan dulu. Tak apa, sekejap kita ambil. Sabar sekejap. Tu apa benda tu? Warna purple tu. Dia dah tertanya-tanya. Mari kita pergi. Okay, laju sikit. Ni sikit. Okay, energy drop. Sabar. Hop. Sampai. Misteri. 12 token. Kita tak ada token. Macam mana nak ambil air ni? Okay. Asal semua benda Ira drop ni? Mana air aku? Burger aku kat lantai. Kita ambil burger baru. Mana medkit ni? Habislah 2 orang matilah. Dah tak korang lah. Nak buat macam mana? Apa ni? Ni apa sebenarnya? Minum dulu. Okay, makan dulu. Yeah. Kita kuatkan energi kita dulu. Nonton ada air. Kat sini banyak makanan. Hot dog. Kita makan. Air. Give me that. Okay. Kita akan perlukan ni nanti. Wah, banyaknya makanan. I want that. Dia menyusahkan je nak ambil. Tengok tu. Alah, nak ambil makanan susahnya je lah. Putar menyusahkan sangat. Aduh, mak. Okay, kita naik sini. Lompat sini. Takut. Naik. Okay. Alamak, jatuh burgernya. Apalah. Wah, lubang kat situ. Okay, kita duduk sini. Jangan risau. Tak ada siapa boleh tu. Oh, bawah ni ada burger. Ya, kita suluh. Oh. So, kalau tak pegang ni pun. Dia boleh panjat lah. Weh, Ira tak tahu dia boleh panjat. Dia boleh panjat. Mana? Jalan, laju. Ayah, ini. Semua bodoh nak. Aduh, macam mana dia boleh panjat? Ingat tak boleh panjat. Tak boleh. Jalan. Dah tak ada energi. Jalan. Tidak. Okay, kita start balik. So, kita pergi dekat masak jam sini. Okay. Dia boleh buat apa-apa ke? Oh, tak boleh. Go inside. Masuk. Oh, senapang. Okay, kita tak perlukan senapang itu. Lupakan. Equip. Okay, kita kena betul-betul ni ya. Tu dah senang ambil. Dah minum dah. Okay, tak apa. Kita equip ini. Jangan tu. Okay, ini. Okay. Kita memerlukan energi sekejap lagi. Nanti. Oh, ada ayam. Wow. Jap. Hop. Ayam besar dabak tu. Okay. Kita memerlukan. Okay, dah cukup.
So sekarang ni kita perlu memilih tempat untuk menyurut saja. Ya. Nak nyurut mana nanti ni? Apa kata kita buat satu tempat ni? Sekejap sabar. Okey. Kita rotate. Lepas tu kita letak sini. Nak kotak ni. Okey, lepas tu kita letak dekat sini. Okey. Kita letak je sekala barang apa pun. Rotate. Okey. Barang lain. Tak mau. Boleh pick up benda ni. Walau weh. Gitu. Pusing. Pusing lagi. Okey. Tak sini. Pintu. Ini boleh? Cep. Lampu kan. Okey, nak masuk nanti. Gitu. Kita set selit. Sekejap, kita ambil yang belon ni boleh ambil ke? Oh, tak boleh. Ni benda ni lah. Kita ambil benda ni. Oh my god. Dah sampai masa guys. Sabar. Let's go. Okay. Minum. Okay. Belah sini tak tutup Aduh mak. Okay, dengan ada lampu ini. Alamak. Enggak. Macam nak ambil ni? Okay, ada orang mati. Tapi macam mana Ira nak ambil? Bandage tak ada. The massive vending machine just spawned. Use it before it's gone. Tapi tak ada duit tu. Macam mana mau tu? Apa tu? Apa tu tak boleh masuk lah. Okay, biar dia lompat kat situ sekarang ni. Tinggal tunggu. Okay. Base kita berjaya ya. Tapi dah nak tutup lubang tu kejap. So tak ada siapa yang boleh masuk. Glonso ni boleh ambil tak? Tak boleh Tak boleh lah. Ni arak ni. Yes. Let's go. Letak kat sini. Gitu. Ayam. Okay. Sabar. Yo. Okay. Kat sini. Okay. Kalau nak tahu apa function ni ramai benda ni, sambil kita tunggu waktu nak pagi tu, kita duduk sini, kita mandi. Gitu. Bijak kan? Okay, sabar jap. Kita mau itu makanan. Air. Nanti tak ada energi kan, susah. Malam hampir tiba. Okay. Makan dulu. Okay. Dah malam. Okay, mari kita. Baru nak tenang-tenang kat sini. Ada juga. Tak boleh masuk. Pergilah sana cari orang lain daripada cari apa kata macam ni.
Gitu. Kita pun tutup atasnya juga, bagi dia tak nampak kan. Lepas tu tutup lubang-lubang ni. Tapi nantilah kita buat. Tunggu pagi, atau nanti kita buat. Kita mau ambil sangkut pula. Benda ni boleh ambil? Tak boleh. Ni. Yes. Nak tutup belah atas tu. Hop. Okay. Tak cukup lah lubang lagi tu. Sabar. Tak boleh lah pakai tu. Jap. Apa kata? Kita cari benda lain. Ni kotak ni. Yes. Okay. Ya. Tak. Apa teruk sangat labis Ira buat ni? Okay, tak apa. Okay, relax. Pedang. Wah, lawi. Cing. Please cannot damage during the day. Okay. So maknanya tapi dah ada tu juga. Okay, tak apa. Yang penting sekarang ni kita ada pedang. Apa-apa hal kita boleh smack down. Ini gimana ini? Bukan. Okay. Base yang paling terbaik Ira buat. Lantaklah letak macam mana pun, biar tak cantik, asalkan selamat je. Sup. Okay. Si boy tak selesai tadi. Sabar jap. Sup. Tu. Sini. Hop. Mati dia. Ambil kau. Lagi. Dia terkejut. Pergi swing. Ya. Habis. Alah, inilah masalah. Kan dah agak mesti ada orang tu kat situ. Tak nak dekat. Apa benda tu? Bunyi apa tu? Ada dengar bunyi. Bunyi apa? Apa siap? Apa dia tu? Lipas! Tak nak! Lipas! Tak nak! Mati. Mana datang lipas tu? Besarnya. Tengok tu. Guys, sampai sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy video ni, okay? Sorry kalau agak sabar tersilap kata ada cakap benda pelik-pelik ke. Okay, and sorry kalau video ni pendek. Kira rasa tak adalah pendek pun, okay lah. So jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share video ni pada kawan-kawan, okay? Bye. Assalamualaikum. Bye bye.